Butter clam. Mantap. Kita tunggu lagi next menu. Sampai dah kita. Tak booking. Approach. Yeay. Tunggu sekejap. Punya dalam. Anak buah mana? Yang mana? Kita tengok menu, nama menu dia. Diriku sudah berpunya kekasih hati. Betul-betul minta maaf, meatball. Ayah, buat sini. Kentang goreng ala-ala jajan Supuri. Ayah, dengar titik. Ayah. Aduh, kelakar. Awak lagi manis dari serawa durian. Ayah. Kalau penat berehat. Rice. Terima kasih. Kura-kura mencintai Boleh? imu. Mami, dia boleh? Boleh, boleh. Adalah sama dia. Ha? Panas sikit, sorry. Watermelon. Punya mantau. Cream butter. Lembaran kita buat. Nama dia? Lembaran cinta Kura-kura gedik. Nanti kita siram. Ayash. Oh, dia punya portion ni 2 kali tapak tangan ni. Plate ni besar ni. Tangan aku besar sikit. Ah. 3. 3 tapak tangan. Ni kita orang makan ni kongsi. Dan kejap ada aku buat projek apa? Yes. Tenggelam tadi. Tisu ada tisu. Dia dah lemas guys. Saya dah buat projek lain tadi. Inilah hasil yang kita orang order. Kita cuba dia punya nasi goreng. Bismillah. Berbaloi lah, bukan sebab dia influencer ke apa. Tapi kedai memang sedap lah. Tak nak macam tu. Tiada mami buka bing lah. Tak nak macam tu. Mantau. Klaim mantau. Oh. Sedap ke? Kau rasa macam mana? Aku pernah ada rasa kat kedai lain. Lagi sedap lah. Lagi sedap. Dia macam tu ada kari lah. Ada rasa kari. Kalau yang aku pernah rasa tu dia macam lagi buttery lah. Kalau aku lah. So kalau orang tak minat kari dia kurang sikit. Tapi okey je lah rasa dia. Cuma yang dia tak buttery yang macam aku pernah rasa tu. Faham? Dia mau tu kari yang sikit. Prawn apa entah nama dia. Betul creamy lama baking kamu. Tadi Oh betul, dia memang ada tulis ada ni dengan layan daun kari ni. Betul. Sebab itulah rasa kari. Bertukar-tukar keliling semua dapat rasa. Kalau seorang ni tak dapat nak ni. Kita try ni pula. Makan udang Ni creamy salted tadi tu. betul. Sedap lah. Sedap rasa dia. Sedap lah weh.
Ada ayam kat tu. Kita sampai ni kan cedok dah. Sedap weh. Kura-kura mencintaimu yang melihat. Itu kura-kura semua. Watermelon. Punya mantau. Sam butter. Lembaran kita buat. Nama dia? Lembaran cerita Kura-kura buat gede. botanikan. Nanti kita siram. Ayash. Boleh lah tu. Malam nanti jatuh Usah tudung. Malam Takut lupa. Saya nak guna fokus ni. Okay.